Janganlah dibeza-bezakan anak-anak kita ni. Ni dah mulalah ni tuan-tuan. Anak-anak kita akan balik ke rumah. Ni nasihat saya lah. Jangan dibeza-bezakan. Benda ni confirm berlaku dan ada yang berlaku tuan-tuan. Tuan-tuan mak, tuan-tuan ayah adil. Jangan tengok salah anak je, salah mak dan juga ayah pun banyak juga ni. Mak dan juga ayah bukan malaikat. Bila kita sampai kat rumah mak kita tuan-tuan, tanggalkan jawatan kita. Engkau bukan bos kat rumah mak engkau. Kau tak ada staff kat situ. Faham? Kau tak ada accountant, tak ada HR, tak ada PA. Balik rumah tu tanggalkan segala gelaran. Tanggalkan lambang-lambang dekat kereta tu. Bawa diri kita. Bawa zaman kanak-kanak kita. Bawa zaman kita tak ada apa-apa. Itu lebih selesa lah tuan-tuan, berbanding bawa nama kita, berbanding bawa gelaran kita. Balik dengan keikhlasan. Faham? Jadi balik tuan-tuan. Siapa balik dulu, sampai dulu, dia dapat bilik. Buat macam tu. Kau lewat siapa suruh? Betul tak? Ini kesian tuan-tuan. Dah sampai dah orang tu dekat rumah. Keluar keluar bagi orang lain masuk. Ya Allah, sanggup sanggup. Kan kecil hati sekarang. Susah. Ni hari raya ni. Adil lah. Faham? Allahu Akbar.